Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama untuk melindungi diri dan komuniti daripada ancaman cyber. Kesedaran dan pendidikan amat penting dalam mengelakkan risiko seperti penipuan, buli cyber dan penyebaran maklumat palsu. Komuniti boleh bertindak dengan berkongsi maklumat keselamatan, melaporkan ancaman atau aktiviti mencurigakan, menyokong kempen kesedaran cyber dan mendidik generasi muda tentang keselamatan digital. Segera laporkan sebarang kejadian yang berkaitan keselamatan cyber kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM atau hubungi talian hotline 997 Pusat Respons Scan Kebangsaan NSRC. Marilah kita bersama-sama membina persekitaran digital yang selamat dan positif. Bahan ini dibawakan oleh Pejabat Penerangan Daerah Dungut. Sekian, terima kasih.